Saya Hana Humaira. Dan saya Aisyah Dania dari Impress Devi PSS SK Intan Perdana. Hari ini saya membawa anda merasai suasana di sekolah yang sangat meriah kerana berlangsungnya Festival Riang Ria Hari Keusahawanan Impress 2025. Apakah pandangan Datuk tentang Minggu STEM dan Hari Keusahawanan? Hari ini saya telah dijemput untuk membuat perasmian penutupan bulan STEM dan juga Hari Keusahawanan Sekolah Kebangsaan Intan Perdana untuk tahun 2025. Dan saya melihat bahawa karnival ini dan juga program keusahawanan ini adalah satu program yang baik, utamanya dalam kita nak mendidik dan juga mencambah idea anak-anak kita kepada parents, kepada ibu bapa dan juga kepada masyarakat setempat, supaya mereka dapat melihat sendiri hasil tangan anak-anak mereka. Jadi ini adalah satu kejayaan yang terbesar, dan ini dapat kita buktikan bahawa dapat melahirkan anak-anak yang lebih yakin, lebih lebih berkemampuan, lebih pada persediaan, dan insyaAllah saya yakin bahawa program ini kalau dilaksanakan sepanjang tahun dapat kita lahirkan sebuah ataupun satu generasi yang cemerlang. Terima kasih Datuk. Apa pandangan cikgu dekat karnival kita kat sini? Dengan adanya karnival ni sebenarnya dan juga ada kita dapat mencari dana untuk sekolah. Dana ni sebenarnya itu akan digunakan dalam menjalankan berbagai sekolah boleh semua memerlukan kewangan. Yang seterusnya yang panas masih ada lagi. Panas silaturahim lah antara guru-guru, staf sekolah dan juga para ibu bapa, serta dengan kehadiran anak-anak Impress ni akan dapat menambahkan lagi ikatan silaturahim, dan dengan ini menambahkan dapat mengenali lebih dekat antara ibu bapa dan juga guru-guru. Apakah pandangan Puan dalam karnival kali ini? Terima kasih. Saya berpendapat karnival ini patut diteruskan dan dia merupakan satu program yang bagus, di mana sekolah dapat menjana ekonomi. Selain daripada itu, pelajar-pelajar dapat rasa relax sebelum sebelum peperiksaan. Terima kasih. Apakah aktiviti yang paling menarik di sini? Bagi saya, aktiviti yang paling menarik sini rumah hantu. Hantu dia seram. Ada yang tinggi-tinggi sampai akak pun menjerit. Yang utama yang belakang ni. Belakang ni sedap ni. Lepas tu ni budak-budak je lah tak main ni. Lepas tu ada. Alhamdulillah
Okey. Tempat yang paling menarik kat sini yang kita tahu dekat rumah hantu lah. Sebab dia seram-seram. Best lah. Murah. Lepas tu ni ada main tembak-tembak air ni. Berupa. Antara suara daripada pengawal, guru, murid dan pengunjung yang sama-sama menjayakan festival yang ria Hari Keusahawanan Impres 2025. Semoga festival ini memberi manfaat besar kepada semua warga sekolah dan komuniti. Saya Hana Humaira dan saya Aisyah Dania melaporkan untuk Impres TV PSS SK Intan Perdana. Semoga berjumpa lagi di lain masa. Bye-bye.